Tapi seperti mana yang abang tadi tu bagi tahu, monumennya sudah siap, tapi nombornya masih belum siap sepenuhnya dan masih lagi dalam proses baik pulih. Jadi batu bertanda kilometer kosong di sini adalah untuk bertujuan sektor pelancongan, terutama sekali buat semua pemburu kilometer kosong. Jadi kan, ni kalau dah siap ni mesti lagi ramai orang datang dekat sini untuk bergambar dan sebagainya. Jadi jom kita teruskan cari mana lagi tempat menarik di Kuala Selangor. Penginapan. Untuk Nadia memilih untuk menginap di rumah Hobbit. Comel kan? Di sini ada beberapa unit kat sini. Memang sangat-sangat comel. Nak tengok tak macam mana keadaan dekat dalam rumah Hobbit ni? Mari jemput masuk ke rumah saya. Mari sini. Comel. Tantara. Luas juga dalam ni. Wah. Oh, dekat sini boleh 3 orang. Sini tempat ni untuk tidur 2 orang dan juga belah sana boleh seorang lagi. Lepas tu dapat ada kipas lagi, ada lampu dan juga memang paling comel lah sebab dia segala dia punya tingkap yang comel-comel. Setelah dah buat macam-macam aktiviti tadi, perut saya pun sudah lapar lah, cik. Jadi kita nak makan makanan yang berat-berat dan dia cuba untuk makan di nasi kukus sotong besar. Sebab apa nama dia sotong besar? Ni, bukan kata-kata biasa saja, cik. Tengok ni tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lorong belakang di Shah Alam ini merupakan salah satu inisiatif MBSA atau Majlis Bandaraya Shah Alam untuk mencantikkan lorong belakang ini secara tidak langsung menjadi salah satu tarikan pelancongan. Dan kalau anda tengok hasil lukisan-lukisan ini adalah hasil daripada pertandingan Laman Seni 7. 10 penyertaan yang terbaik akan dipilih dan juga diberikan kebenaran untuk melukis di sini yang berkonsepkan komuniti Shah Alam, kehijauan dan juga tarikan pelancongan. Jadi ini adalah di antara keindahan lukisan dan juga kreativiti mereka yang terpilih. Burung hantu. Cantik kan? Inilah dia batu bertanda kilometer kosong yang diwartakan untuk negeri Selangor. Jadi tertulis di sini, monumen kilometer kosong ini merupakan asas pengukuran jarak jalan persekutuan laluan 5 dari Kelang ke Sabak Bernam dan dari Kelang ke Sepang seperti yang telah diwartakan di dalam warta kerajaan. Di negeri Selangor ni terdapat satu tanda kilometer kosong yang telah diwartakan dan batu tanda ni sebenarnya ada di daerah Kelang, yang mana ia merujuk kepada laluan 5 daripada Kelang ke Sabak Bernam arah utara dan juga daripada Kelang ke Sepang arah selatan. Jadi batu bertanda kilometer kosong ini terletak di jalan stesen berhadapan dengan pejabat pos. Maka selesailah misi utama Nadia untuk mencari batu bertanda kilometer kosong yang telah diwartakan untuk negeri Selangor dan selesai sudahlah percutian Nadia di sini. Nak tahu tak di manakah lokasi batu bertanda kilometer kosong untuk negeri-negeri yang lain? Jangan lupa saksikan Nadia dalam episod seterusnya. Cari. Sampai jumpa.